Korang, disebabkan korang nasib baik, aku akan bagi soalan. Soalannya berbunyi macam ni. Siapakah kawan Kiva? Waterbot atau Yasin Norazmi? Itu soalan satu. Soalan dua pula. Siapakah orang yang suka hina Kiva? Budak Cina atau Fazli Paranormal? Okey. Nombor 3. Siapakah mulut kurang hajar cakap mencarat dekat Kiva? Itu nasib baik je. Orang yang hina aku ni, aku akan cakap. Aku akan bagi beza-bezakan. Okey? Nanti korang komen jawapan tu. Orang yang kawan dengan aku ni, yang dekat YouTube ni, bagi jawapan yang soalan aku cakap tadi. Yang jahat bagi jawapan yang bezakan ni. Okey? Yang jahat bezakan satu. Apa beza nama Kiva dengan Dark Kiva? Nombor 2. Beza nombor 2. Apa beza Shinggam dengan Ice Blended? Nombor 3. Apa beza tingkap dengan kamera? Kamera memang ada kaca. Tingkap pun ada kaca juga. Okey. Itu saja. Nanti kadang-kadang aku ni mustahil. Tapi siapa dislike, susah payah je aku rakam ni. Susah payah je aku nak cakap ni. Korang dah susahkan aku, tahu tak? Kalau korang dislike. Susah payah aku je nak buat. Korang tu senang-senang je nak hina orang. Masuk neraka. Orang yang hina aku tu. Macam budak Cina. Yang sekarang ni. Yang dulu tu yang dulu tu ada nama Alif, nombor apa entah nama dia. Nafi dengan The John. Bye.